bersama-sama rakan ataupun secara individu. Khatam Al-Quran ini merupakan salah satu pencapaian besar bagi seorang Muslim kerana Al-Quran merupakan panduan hidup bagi seseorang Muslim. Kenapa kita rasa baca Al-Quran ataupun khatam Al-Quran? Kerana Allah telah menjanjikan ganjaran pahala kerana membaca Al-Quran merupakan satu ibadah, mengukuhkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita meluangkan masa memahami dan mendekatkan diri dengan kalam Al-Quran. Al-Quran juga dapat menenangkan hati kerana bacaan Al-Quran itu sendiri menenangkan jiwa-jiwa manusia. Al-Quran juga menunjukkan tanda kesungguhan dan disiplin seseorang kerana untuk menghabiskan 30 juzuk memerlukan konsisten daripada seseorang individu. Kenapa kita mengadakan majlis khatam Al-Quran di sekolah? Kerana bacaan surah akhir seperti surah Ad-Duha dan An-Nas, doa khatam Al-Quran, dan ada juga selawat marhaban, dan juga kita nak meraihkan, nak menyampaikan hadiah kepada rakan-rakan atau abang-abang, kakak-kakak kita pada hari ini yang telah tamat 30 juzuk mereka. Serba sedikit, apa perasaan kita apabila kita membaca Al-Quran? Ada yang rasa bersyukur, ada yang rasa dia lega, habis dah. Dia rasa sebelum ni dia duk baca tak habis, bila dah habis Al-Quran 30 juzuk dia rasa seronok. Ada yang ulang lagi mengaji dekat guru-guru agama dia sampai 2 atau 3 kali menghatam Al-Quran. Bersemangat untuk mengulang kaji dan memahami lebih mendalam dan motivasi untuk khatam Al-Quran yang berikutnya. Itu serba sedikit tentang khatam Al-Quran ataupun majlis yang akan kita raikan pada hari ini.